Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Halim bin Mahmud, anak yang belajar di MTAS Fakhrul Razi bin Abdul Halim. Lebih kurang setahun lebih Fakhrul Razi berada di MTAS. Sistem pengajian yang menekankan hafalan matan kitab. Bila saya dapat tahu sini dia ada menghafal matan kitab dan ditasmikkan kepada ustaz, maknanya ada ustaz yang mengawal. Itu memang kenalah dengan keinginan saya lah, sebab pada pengetahuan saya, pengalaman saya, memang pengajian tu dia kena hafal kitab, matan tu kena hafal, baru dia tamakun dengan ilmu. Saya tengok penguasaan bahasa Arab dia lah, nampak dia lebih berkeyakinan. Kalau pernah kami dalam suasana, saya selalu tanya dia kan, dan jawapan dia tu kalau berbanding dengan kakak dia yang dapat A+ bahasa Arab SPM pun kalah kakak dia dari segi penguasaan. Dan dari segi minat dia kepada ilmu agama, saya tengok terserlah lah bila dia belajar kat sini. Tamakun dia semakin berminat untuk menguasai ilmu agama. Seolah-olah saya kata, saya tengok dia ni kalau suruh pergi belajar akademik tak maunya tu dah, dengan suasana yang ada di sini. Dan saya bercakap sebagai seorang pendidik lah yang berkecimpung dalam mengajar ilmu agama dan bahasa Arab di sekolah. Pengajian yang ada di Baitul Saadah ataupun MTAS ni pun satu perkara yang menarik bagi saya. Kita boleh tengok suasana pelajar menghafal. Baik abang, baik adik pun di mana-mana sambil bertugas pun pegang buku. Jadi roh tersebut tu amat bernilai bagi saya. Saya melihat benda tu wujud kalau di sekolah esok nak exam ada, tapi kat MTAS ni boleh kita tengok suasana tu ada je. Alhamdulillah. Kalau ditanya kepada saya, rekomen saya untuk Baitul Saadah ataupun MTAS ni, ini pandangan peribadi saya lah. Saya sebelum mencari tempat ataupun memilih pengajian untuk Fakhrul Razi ni, saya dah survey untuk melihat kepada tenaga pengajarnya, kitab dan cara pengajiannya. Sebab saya tengok banyak tempat tu, dan bila saya dapati apa yang ada di MTAS ataupun Baitul Saadah ni, bagi saya dianya kita katakan 80%, 90%, hampir 100% tu lengkap bagi seorang pelajar tingkatan 1 untuk dia terus pergi kepada tingkatan seterusnya sampai tingkatan 5 untuk dia pergi ke Menara Gading ataupun degree lah. Wallahualam. Sebabkan kalau saya bina MTAS memenuhi kehendak saya sebagai parent untuk keperluan anak saya Fakhrul Razi. Allah.